Keluar! Keluar! Guys, memandangkan birthday anak abang Ray nak dekat, untuk video kali ni aku nak bagi hadiah secara diam-diam. Aku dah tak nak ajak geng aku. Sebab apa? Video sebelum ni, aku yang belikan, diorang yang dapat nama. Orang claim itu diorang punya lalas yang buruk kat mata abang Ray, aku. Untuk video kali ni, aku beli diam-diam dekat online. Dan aku nak bagi kat dia pun diam-diam. So, jom. Masa ni aku nak nyorokkan hadiah yang aku beli tu. Ni hadiah aku beli tu. So, masa ni aku tak adalah perasaan ada orang tengok. Tapi... malam tu lain kira. Clear. Pagi esoknya aku sajalah nak cek hadiah aku tu dalam keadaan baik ke tak. Aku buka lah bonek. Mana semua hilang ni? Ayuh, aku punya hadiah pun dah hilang. Diorang dapat nama lagi. Lame poce. Semua dah tinggalkan aku. Hadiah aku. Cantik. Memang pandai kau fikir. Asal kau tak tengok di Google? Tanda tu. Bang. Tengok. Dah sampai kan? Dengan apa tak ada, itu tak ada. Bukan macam kita orang ni. Banting. Bawa dah apa ke? Tak bawa apa-apa langsung. Tangan kosong. Dah, diam. Kau ingat aku tak tahu? Wan dah cerita dah. Aku dah tahu semua benda. Tak apa, Black. Aku ada dengan kau. Maaf sebab tak jemput kau datang time kahwin aku. Kau keluar! Keluar! Bang, nasib baik kau faham aku, bang. Apa yang faham? Pasal kereta ni, bang. Kenapa dengan kita ni? Yang aku beli kereta ni, bang. Siapa pula kata kau beli? Wan yang beli.